Alhamdulillah, pihak masjid pun cakap boleh. Sekarang kita orang dekat Surau Al-Falah, dekat betul-betul opposite Quranic Works. Inilah masjid yang terpilih yang sudi bekerjasama dengan Quranic Works untuk mengagihkan sedikit makanan. Tu apa? So, sekarang ni kita dah kena set up kan. Set up dan tunggu orang. So kita akan mengagihkan bagi-bagi kepada siapa yang datang di Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah bro. Al-Falah, Pandan Jaya. Okay, stay tune. Stay tune. Wait. Dalam masjid. Kau dia. Jujur janji pasti. Yeah. Kalau ada emas lama dalam laci rumah, tak pakai lama sayang kalau dibiarkan sahaja. Rantai putus, cincin dah rosak, bawa datang sini kami tolong semak. So bila kita nak agihkan nasi lemak ni? Okay, kita akan bahagikan pada para tetamu lah yang mana hadir pada hari Jumaat ini. So kita menunggulah selepas solat Jumaat nanti. Solat dulu baru makan. Boleh, jangan risau lagi ya. Dari Kelantan sampai Johor, Sabah Sarawak pun kita on the floor. Seluruh Malaysia kita Chill. Tadi aku putih abang ni. Terima kasih bang sebab tolong bang agihkan makanan bang. Mantap bang. Alhamdulillah. So selesai sudah 100 bungkus nasi lemak yang kita infakkan kepada Masjid Al-Falah. Datuk Apek, ada apa-apa kata-kata pengakhiran sebelum kita tutup video ni? Assalamualaikum pada hadirin sekalian yang menonton video ni. So, kita dah infak kepada Surau Al-Falah dekat Pandan Jaya ni 100 nasi lemak. So, kepada anda yang menonton video ni, tak semestinya kita kaya baru nak bersedekah. Kita ikut kepada kemampuan sendiri, okey? So, korang boleh recommend bagi tahu nak pergi masjid mana lagi kita orang infak, okey? Korang boleh komen sekarang, boleh follow, like, share. Jika berminat dengan konten kami, boleh like sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum. Nak jual emas, surat pajak, hubungi Quranic Jewels.